Dia bukan sekadar ibadat, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merasakan kerisauan ini. Dan macam mana keadaan umat yang punya dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya itu, dan akhlaknya dahsyat dan semualah. Kita lihat Islam ini dia akan bangkit di akhir zaman ni macam mana di zaman Rasulullah SAW bangkit. Mana dia tidak bermula dengan negara, dia tidak bermula dengan apapun kecuali bermula daripada individu. Bagaimana Rasulullah SAW, mana satu individu yang telah dilahirkan di satu tempat yang sangat-sangat dahsyat. Kita tahu macam mana di zaman jahiliah kan, pada umat jahiliah begitu. Dan di situlah dilahirkan satu orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi, yang mana dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan kerisauan. Ini satu modal yang sangat-sangat besar, yang mana bila satu individu tu ada kerisauan. Dan Rasulullah SAW begitu risau tengok keadaan, hingga Rasulullah SAW letakkan diri di satu tempat yang jauh daripada masyarakat. Kita pun dengar dalam sejarah Rasulullah SAW berada di Gua Hira kan. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia bukan sekadar ibadat, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merasakan kerisauan ini. Dan macam mana keadaan umat yang punya dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya itu, dan akhlaknya dahsyat dan semualah, untuk dibangkitkan menjadi satu manusia yang hidup dalam keadaan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di situlah yang kita dengar seperti mana yang kita baca dalam kisah-kisah sejarah, yang Rasulullah SAW telah dihadirkan oleh malaikat Jibril, dan cerita dia panjang lah. Tapi nak jawab soalan yang tadi, dia bermula daripada individu itu sendiri, nanti akan wujudnya sistem dan wujudnya negara dan sebagainya.